Assalamualaikum. Okey, bertemu lagi bersama pada English Channel. Hari ini saya ada misi untuk mencari haiwan lah. Okey. Saya dah sampai di spot biasa, spot empelam. Cuma tempoh hari Hakim ada terlucut lah saiz besar di sini. Jadi hari ini saya cubalah, mana tahu misi kita berjaya hari ini. Jom mancing. Okey, set hari ini set berani mati je lah ni. Saya pakai set UL, rod daripada Kenechenic, rod Mampuy 36 LB, rail day daripada Kenechenic juga. Lepas tu tali halus daripada Kenechenic 6 LB, dan leader 11 LB, leader lasak daripada Kenichen juga. Okey, hari ini set Kenichen, set UL. Okey, umpan hari ini kita pakai floating frog. Okey, ini yang Hakim bagi minggu lepas. Soft frog ni memang berat, tapi dia floating ya. Dia ada blade dekat belakang. Bagi saya sangat best lah pakai ini. Dan warna putih ni warna favorite saya. Okey, siapa yang berminat boleh klik di beg kuning. Okey, first cast. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok lempar sikit ya, meluncur dia pergi. Jihan baru sampai kat sana. Gila, good size. Kena letup tak water. Sikit dia dekat. Good size. Beromak dia ikut kat belakang. Ni size boleh tahan ni. Okey, kita dapat strike yang pertama. Guna jump frog handmade saya. Saya besar. Dia nak makan dalam rupanya. Dia tak mau tak water tadi. 700 gram, 800 gram ada ni. Mantap. Set UL memang padu. Dia. Tengok. Segenggam saya. Okey, kita dah dapat 2 ekor. Hari ni saya tapau sebab ada permintaan. Kita tapau yang besar-besar sajalah. Okey, kita strike guna pedal pop daripada Ozmi. Ekor pun dah bengkok dah, tapi boleh pakai lagi. Dah makan. Strike.
Kecil ni. Saya rempit. Saya rempit. Yang ni kita lepas balik. Okey, yang ni kita rilis. Bye bye. Strike. Curut. Curut saja. Ikan yang keempat. Oke, bye-bye. Oke, rasanya sampai di sini saja. Sekarang pun dah dekat pukul 6. Kita nak balik berbuka puasa. Hasil hari ni setakat ni 4 ekor. Okey, 2 saiz boleh tahan lah. Hampir 800 gram adalah, hampir-hampir lah. Okey. Apapun, jumpa di next video. Assalamualaikum.